Mengenali tajwid tahun 5 dalam 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajwid yang kedua di dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 5 adalah mak badal. Bagaimanakah mak badal boleh berlaku? Mak badal boleh berlaku apabila dua hamzah bertemu dalam satu kalimah dan pada permulaan perkataan, yang mana hamzah pertama adalah berbaris dan hamzah kedua adalah sukun. Maka hamzah yang kedua itu perlu ditukarkan kepada huruf mat, sama ada huruf alif, waw ataupun ya. Huruf hamzah yang kedua ditukarkan kepada huruf alif apabila huruf hamzah yang pertama itu berbaris fathah ataupun di atas. Dan hamzah yang kedua itu ditukarkan kepada huruf waw apabila huruf yang pertama ataupun hamzah yang pertama itu berbaris hadapan ataupun dhammah, dan hamzah yang kedua itu ditukarkan kepada huruf ya apabila huruf yang pertama ataupun hamzah yang pertama itu berbaris kasrah ataupun berbaris di bawah. Sebagai contoh, perkataan asalnya adalah imanan ditukarkan kepada imanan, ataupun perkataan atania ditukarkan kepada atania. Dan contoh yang ketiga adalah perkataan utu ditukarkan kepada utul kitabah. Bacaan adalah dengan kadar 2 harakat. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Saya ada menyediakan nota tajwid tahun 5 secara percuma. Jangan lupa kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.